6 inkubator usahawan akan dibina tahun ini oleh Kerajaan Negeri Johor dalam usaha memastikan golongan peniaga baru dapat terus memajukan perniagaan mereka. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin, inkubator yang dibina menerusi anak syarikat negeri Perbadanan Islam Johor PIJ itu menelan kos keseluruhan sebanyak RM8 juta. Kerana dengan pembinaan inkubator dan juga program-programnya seperti program bantuan usahawan belia Islam, ia merupakan satu usaha PIJ yang menyahut saranan kerajaan negeri dan yang sama-sama menyumbang menterjemahkan agenda kerajaan negeri untuk menjayakan keusahawanan Johor. PIJ telah mengambil pendekatan menjadi rakan strategik menterjemahkan keusahawanan Johor, bukan sahaja dengan menyediakan inkubator tetapi menyumbang peruntukan untuk mengada program-program seperti program bantuan usahawan belia Islam. Beliau berkata demikian sewaktu berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Inkubator Usahawan Johor di Taman PIJ Bukit Dahlia Sabtu lepas. Tambah beliau lagi, 6 lokasi tersebut melibatkan Taman Perbadanan Islam Johor PIJ Bukit Dahlia, berhampiran Lita Lumba Pasir Gudang, Bandar Baru Uda, Pengerang, Setulan Baru dan Muar. Hadir sama pengerusi jawatankuasa belia, Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Zulkarnain Khamisan dan Pengurus Besar PIJ Holdings Datuk Abdul Rahman Dewam. Sebanyak 535,000 paket rokok secudup jenis JM9 dan Luffman berjaya dirampas dalam satu serbuan di Sungai Kongkong, Sri Alam pada Sabtu lepas. Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata sepasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru berjaya melakukan serbuan ke atas sebuah kapal bernama LCT Sulaiman yang sedang melakukan aktiviti pemuagahan rokok-rokok kontraban dari kapal ke darat di kawasan tepian Sungai Kongkong, Sri Alam. Hasil serbuan, pihak polis berjaya merampas sebuah kapal dan lori 8 tan, termasuk rampasan barangan lain berjumlah RM5 juta. Kes disiasat di bawah Akta Kastal 1967 Seksyen 135-1-E atas kesalahan menyeludup barang bercukai. Penyokong pasukan Johor Darul Ta'zim JDT menyifatkan sumbangan sebanyak RM50 juta oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar kepada skuad Harimau Selatan bakal mengukuhkan lagi kedudukan dan perkembangan pasukan berkenaan. Memetik laporan BH Online, Presiden Kelab Penyokong Bola Sepak Johor Darul Ta'zim KPB JDT, Azman Jalil berkata penaung Diraja Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim sudah pasti mempunyai perancangan strategik bagi skuad itu dan pembangunan akar umbinya. Katanya Tunku Mahkota Johor itu juga sudah pasti mahu JDT diurus secara berhemah untuk menjamin masa depan kelab berkenaan untuk tempoh jangka masa panjang. Tambah beliau lagi, penyokong mengalu-alukan pendekatan Tunku Ismail yang lebih bersikap tidak mahu ada pembaziran. Malah apa yang dilakukan oleh baginda ketika ini adalah bagi memastikan sukan bola sepak sentiasa dipertingkatkan.